Dekat sini, yes, amat susah, amat complicated. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fakhrullah bin Zakaria dan saya dari student Department Bahasa Arab IAUN. InsyaAllah hari ini kita akan bincang tentang maf'ul li ajlih ataupun maf'ulun lah. Okay, untuk first macam biasa kita pergi kepada ta'rif. Ta'rif kita refer kepada bukulah kitab Turas iaitu Syarah Ibn Malik, Syarah Ibn Aqil ala Alfiya Ibn Malik. Dalam kitab tersebut menyatakan apa itu maf'ul li ajli dari segi ta'rif. Untuk ta'rif kita dapat lihat dikatakan bahawasanya maf'ul li ajli itu ataupun maf'ulun lah huwal masdar. Tak lain tak bukan ianya isim yang jenisnya masdar, dan al-mufham illah al-musyarik. Al-mufham ini difahami sebagai illah iaitu sebab, dan ianya al-musyarik li'amilihi fil waqti wal fa'il, dan ianya al-musyarik ini al-lain itu dengan waktu fa'il. Dan dekat sini yes amat susah, amat complicated untuk kita faham secara direct dari ta'rif. Kena kita tahu ianya agak sedikit teknikal dari segi kitab lah. Untuk lebih mudah kefahamannya, kita pergi ke contoh. Contoh saya kata ayat jumlah yang jumlah mufidah iaitu jumlah sempurna. Kita kata jumlah dari segi fa'il, fa'il, maf'ulun bih. Darabtu ibni. Kita tahu ini satu jumlah yang mufidah. Tidak salah untuk kita orang kata menambah satu lagi fadlah, iaitu tambahan untuk orang kata menyedapkan ayat atau untuk merubah konteks ayat itu sendiri. Contoh kita kata darabtu ibni, aku memukul anak lelaki aku. Yes, ianya sudah betul, tapi kalau kita nak tukar kepada konteks di mana ada konteks sebab di situ, kita tambah fadlah, iaitu yang kita bincangkan hari ini, itu maf'ul li ajlih, iaitu ta'diban, yang bermaksud sebab. Okey, kat sini kita just belajar daripada contoh ini untuk faham apa itu maf'ul li ajlih, ta'diban. Kenapa kita kata ianya maf'ul li ajlih? Seperti saya cakap tadi, ianya memenuhi syarat yang kita lihat daripada ta'rif itu. Ta'diban kita tahu ianya of course ianya masdar daripada fa'il adaba yu'adibu, maka masdar itu masdarnya ta'diban. And kat sini kita tahu ianya sudah memenuhi syarat pertama untuk kita katakan ianya maf'ul li ajli, iaitu datangnya dalam keadaan masdar. And ta'diban juga kita declarekan ia sebagai maf'ul li ajli kerana ia memenuhi syarat kedua. Kerana dari segi ayat ini kita faham kataan ta'diban ini datang untuk menerangkan konteks sebab, iaitu mufham di ta'lil, yang difahami sebagai ta'lil itu sebab. And dari segi makna kita tahu yang ni first kita cakap darabtu ta'diban, aku memukul anak lelaki aku, dan ta'diban kita tambah and ia merubah makna ini aku memukul anak lelaki aku untuk mendidik, iaitu ada makna sebab kat situ. And yang ketiga ta'diban juga kita akui sebagai maf'ul li ajli kerana ianya memenuhi syarat ketiga, iaitu al-musyarik li'amilihi fil waqti wal fa'il. Untuk di sini mungkin kita perlu untuk memahami sedikit iaitu konsep amil dan ma'mul dalam struktur bahasa Arab itu sendirilah. And ianya berkait dengan ayat yang sebelum kita cakap tadi. Untuk memahami konsep amil dan ma'mul ini, saya bagi contoh yang mudah, iaitu contoh kita katakan dalam satu ayat itu adanya fa'il. So kita tak boleh nak katakan ianya fa'il secara direct. So kita kena tahu apa yang menyebabkan adanya fa'il. So before yang ada fa'il, kita tahu bahawasanya perlu adanya fa'il. Itu fa'il macam mana? Fa'il lazim. Kalau kita cakap, so fa'il lazim itu merupakan amil untuk fa'il, iaitu fa'il sebagai ma'mul. Macam tu juga dengan konsep maf'ul li ajlih, iaitu maf'ul li ajlih dianggap sebagai ma'mul kerana ia refer kepada amil yang ada kat situ, iaitu fa'il lah, iaitu darabah. Iaitu sebab tu dia cakap kat sini musyarik li amilihi, mesti ia berkongsi dengan, iaitu align dengan amilihi, iaitu fa'il fil waqti, dari segi waktu. Okey, untuk waktu ini maknanya kita kena faham dari segi ayat, dari segi konteks. Contoh saya cakap darabtu ibni ta'diban, aku memukul anak lelaki aku. Ini untuk tujuan mendidik. So ianya mesti align pada waktu fa'il, itu waktu aku memukul itu, waktu itu datangnya sebab untuk mendidik. So kita dapat align-nya, iaitu selarinya ta'diban itu maf'ul li ajli dengan waktu berlakunya amil, waktu berlakunya fa'il, daraba itu sendiri. And ianya mestilah align, itu selari dengan fa'il yang ada pada
amil itu pada fa'il. Yang kita tahu darabtu fa'ilnya itu rujuk pada ana, aku memukul. And kat sini ta'diban itu sendiri align ataupun selaris secara direct dengan amil, iaitu fa'il pada amil, iaitu refer pada pelaku untuk fa'il itu aku memukul. Iaitu aku kat situ, fa'il kat situ memukul dengan tujuan untuk mendidik. Okey, persoalan kat sini, macam mana kalau satu isim tu tidak memenuhi syarat yang kita sebut tadi, iaitu 3 syarat utama. So kat sini disebutkan dalam Syarah Ibn Aqil, dikatakan in fuqida syartun min syurutiha yakunu ta'liluhu biharfil jar ta'lil. Sekiranya gugur 3 syarat utama tadi, maka kita boleh jadikan ayat itu dalam konteks ta'lil, tetapi dengan menggunakan biharfi jar ta'lil. Mislul lam. Contoh, ji'tuka lis-samni. Yes, kita tahu as-samni itu sendiri bukanlah maf'ul mutlak. Sebab kita tahu ianya bukan masdar yang tidak menepati syarat utama, iaitu masdar. So, kat sini kita just datangkan huruf jar li ta'lil. Untuk contoh kedua, ji'tuka al-yaum bi ikrami ghadan. Kenapa kita tak kata ikram ni maf'ul li ajli? Yes, ianya datang dalam keadaan masdar. Dan ianya juga ada konteks sebab kat situ. Tetapi harus difahami dari konteks ayat juga. Dan sebab ayat kat sini cakap ji'tuka al-yaum, aku datang kepada kau hari ini li ikrami ghadan, tapi untuk memuliakan kau esok. So nampak tak? Ianya tidak selari dengan syarat ketiga, iaitu waktu amil tu. Sebab amil kat sini ji'tuka, ini fa'il, aku datang kepada kau waktunya hari ini. Tetapi ikram kat sini dia refer kepada ghadan. So kat sini kita nampak tidak selari dari segi waktu. So sebab itu kita datangkan huruf jar ta'lil. Contoh yang ketiga, ja'a Zaidun li ikramin amrillah. Li ikram, ianya tidak menepati syarat ketiga, iaitu la yusharik ma'a amilihi fil fa'il. Sebab dari segi ayat ni kita tahu ja'a Zaidun, fa'il ni siapa? Zaid kan. Tapi untuk ikram ni ianya tidaklah refer kepada Zaid. Ianya refer kepada selepasnya, iaitu amrin. So kat sini boleh dikatakan untuk memahami sesuatu, memahami maf'ul li ajli atau maf'ul lah itu, kita memerlukan kepada pemahaman konteks ayat. Okey, sekarang kita move forward to ahwal al-maf'ul li ajli. Kat sini kita highlightkan 3 keadaan. Yang pertama, seperti mana yang kita biasa jumpa atau kita belajar di sekolah, maf'ul li ajli itu ini mujarrad bi alif lam wal idhafah, iaitu ianya tidak bersambung dengan alif lam dan ianya bukanlah idhafah. Contoh macam tadi juga kita cakap darabtu ibni ta'diban. Untuk bentuk pertama ini hukumnya yajuz untuk kita masukkan ia sebagai maf'ul li ajli. Wa yajuz aidan kita datangkan dengan harfu at-ta'lil. Tetapi ulama ini an-nahwiyun mengatakan penggunaan li ta'dibin, iaitu menggunakan lam li ta'lil qalil istikhdam. Keadaan yang kedua, iaitu muhallan bi alif lam. Contohnya saya cakap darabtu ibni at-ta'diba. Para ulama an-nahwiyun mengatakan sekiranya kita datangkan dengan dalam keadaan ma'rifah, maka seeloknya kita meletakkan iaitu lam ta'lil untuk sebelum maf'ul li ajli itu sendiri. Darabtu ibni lit-ta'dib, iaitu ada harful ta'lil kat situ. Keadaan yang ketiga iaitu keadaan mudhaf. Bagaimana dengan keadaan mudhaf? Contohnya saya cakap darabtu ibni ta'dibahu. Ta'dib mudhaf, hu mudhafun ilaih. Wa yajuz aidan, kita boleh katakan darabtu ibni li ta'dibihi. Yang kita menjadikan ianya majrur dengan harfu ta'lil. Penggunaan jenis mudhaf ini ianya sama banyak, ala sawa. Selesai, setakat itu sahaja daripada saya untuk tajuk ini. Semoga apa yang dikongsikan ini bermanfaat kepada sekalian. Kita fi bihadzal qadr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby.